Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Yang Berusaha Encik Muhammad Fakhruddin Hussein, Ketua Penolong Pengarah Unit Pengurusan Kebajikan dan Kesihatan Murid, Bahagian Pengurusan Sekolah Harian Kementerian Pendidikan Malaysia. Yang dihormati Encik Ahmad Sufian bin Muhammad Aslam, Disaster Risk Reduction Consultant dan rombongan UNICEF Malaysia. Yang Berusaha Encik Muhammad Zulkifli bin Abu Lipah, Ketua Penolong Pengarah Hal Ehwal Murid, Sektor Pembangunan Murid, Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan. Yang Berusaha Encik Wan Muhammad Luqman Al-Hakim bin Wan Mustafa, Penolong Pengarah UNIHEM, Sektor Pembangunan Murid, Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan. Yang Berusaha Wan Rosa Zelina binti Abdullah, Penolong Pengarah UNIHEM, Sektor Pembangunan Murid, Jabatan Pendidikan Negeri Pahang. Yang Berusaha Wan Intan Mas Ayu binti Ismail, Penolong Pengarah UNIHEM, Sektor Pembangunan Murid, Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu. Yang dihormati semua penolong pegawai PBD HEM seluruh negeri Kelantan, Yang Berusaha Encik Patri bin Haji Makno, Guru Besar SK Kuartodi, barisan pentadbir, guru-guru serta hadirin sekalian yang dihormati. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan limpah rahmat dan izin dapat kita bersama-sama berhimpun dalam program pendidikan pengurangan risiko bencana DRR Peringkat Negeri Kelantan 2025 yang berlangsung di Dewan Anjung Seri, Sekolah Kebangsaan Kuartodi, Ratok Panjang, Kelantan. Selamat datang diucapkan ke SK Kuartodi, Ratok Panjang, Kelantan, kepada semua tetamu kehormat, warga pendidik dan para peserta yang hadir memeriahkan program pada hari ini. Program ini membawa tema setiap tindakan kecil hari ini mampu menyelamatkan banyak nyawa esok hari. Tema ini amat bertepatan dengan usaha Kementerian Pendidikan Malaysia dalam memperkasa kesedaran, keselamatan dan kesejahteraan murid di sekolah. Bagi memulakan majlis dengan penuh semangat patriotik, majlis dengan segala hormatnya menjemput para hadirin sekalian untuk berdiri bagi menyanyikan lagu negaraku dan seterusnya lagu Selamat Sultan. Dipersilakan. Selamat
Hadirin dipersilakan duduk. Bagi memberkati majlis kita pada pagi yang penuh bermakna ini, majlis dengan penuh hormat menjemput Al-Fadhil Muhammad Nazri bin Ghazali untuk memimpin bacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji-pujian bagi Allah, selawat dan salam ke atas dunia besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga serta para sahabat Nabi. Allahumma ij'al khaira a'malina akhirahu wa khaira a'malina khawatimahu wa khairu ayyamina yawmal qiyamah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, kami memohon perlindungan dari segala hasutan syaitan. Amin ya rabbal alamin. Semoga segala perancangan dan pelaksanaan program hari ini diberkati dan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, turut menjayakan program pada pagi ini ialah penyertaan sekolah-sekolah dari seluruh negeri, seluruh daerah di negeri Kelantan, antaranya dari daerah Pasir Mas, SK Guam Toding, SK Guam Tinggi, SK Guam Situ, SK Guam Priuk, SK Kupau, SK Kubang Kuah, SK Lubustu, SK Rata Panjang, SK Seri Rata Panjang 1, SK Seri Rata Panjang 2, SJKC Kego dan SK Kedai Tanjung. Dari daerah Tumpang, SK Simpangan, SK Teluk Jerin dan SK Bendang Payung. Dari daerah Kuala Krai, SK Jenulang dan SK Kuala Nal. Dari daerah Tanah Merah, SK Sokor dan SK Kampung Panjang. Dari daerah Jeli, SK Balang dan SK Lebih. Dari daerah Kota Baru, SK Tio dan SK Cik Lapir. Dari daerah Macang, SK Kelawih dan SK Temanan. Dari daerah Pasir Putih, SK Tasik dan SK Danan. Dan dari daerah Pancung, SK Bakong dan SK Pak Padu. Majlis dengan segala hormat menjemput yang dihormati Encik Ahmad Sufian bin Muhammad Aslam, Disaster Risk Reduction Consultant, untuk menyampaikan ucapan kata aluan. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Terima kasih Pengerusi Majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang berusaha Encik Muhammad Fadhil bin Husin, Ketua Penolong Pengarah Unit Pengurusan Kebajikan dan Kesihatan Murid, Bahagian Pengurusan Sekolah Harian Kementerian Pendidikan Malaysia. Yang berusaha Encik Muhammad Suki bin Abu Nipah, Ketua Penolong Pengarah Ahli Wal Murid Sektor Pembangunan Murid Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan. Yang berusaha Encik Wan Muhammad Luqman Al-Hakim, Penolong Pengarah Unit Ahli Wal Murid Sektor Pembangunan Murid Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan. Puan Wazalina binti Abdullah, Penolong Pengarah Unit Ahli Wal Murid Sektor Pembangunan Murid Jabatan Negeri Pahang. Dan Puan Intan Mas Ayu, Penolong Pengarah Unit Ahli Wal Murid Sektor Pembangunan Murid Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu. Yang berusaha Encik Fakri bin Haji Muhammad Nur, Guru Besar SK Kuala Todeh. Yang dihormati semua penolong pegawai PPD Ahli Wal Murid seluruh negeri Kelantan, barisan pentadbir, guru-guru serta yang paling penting anak-anak, kanak-kanak dan pelajar-pelajar yang dihormati sekalian. So saya harap anda semua bersedia untuk aktiviti yang akan dijalankan pada hari ini. Sebelum saya mulakan ucapan, saya disuruh untuk menjual pantun yang Encik Fakar akan menjawab.
Awal pagi menyiram bunga, bunga mekar harum berseri. Bersiap siaga setiap masa, elak bahaya, lindungi diri. Jadi saya harap banyak pakar akan jawab betul tu. Mulanya, yang pertama sekali kita berterima kasih banyak-banyak kepada Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan dan juga kepada guru besar sekolah dan semua yang ada pada hari ini kerana menerima kami pada hari ini untuk menjalankan program yang amat penting untuk setiap kanak-kanak di sini. Jadi terima kasih banyak-banyak dan kita harap anda semua dapat maklumat yang sangat penting untuk cara-cara bersedia dan untuk membina ketahanan diri apabila berdepan dengan bencana. Kita juga amat berterima kasih kepada Kementerian Pendidikan Malaysia kerana program yang anda semua terlibat pada hari ini adalah hasil daripada kerjasama yang erat bersama dengan Kementerian Pendidikan selama 3 tahun. So selama 3 tahun kita telah bekerja sama erat dengan Kementerian Pendidikan Malaysia dan juga agensi risiko bencana Malaysia NAHMA untuk membuat modul-modul yang based on interactive activity untuk cara-cara pelajar belajar mengenai apa yang mereka boleh buat untuk prepare themselves sebelum, apa yang mereka perlu buat semasa bencana berlaku dan apa yang adik-adik semua boleh lakukan supaya keluarga-keluarga dan komuniti dapat baik pulih dengan lebih cepat. So kita amat berterima kasih kepada Kementerian Pendidikan Malaysia yang telah bekerja sama selama 3 tahun untuk anda semua mendapat maklumat-maklumat sebegini. Saya pasti banyak yang daripada anda semua di sini yang pernah terkesan dengan bencana. Mungkin nak dapat angkat tangan. Siapa sini yang pernah terkesan dengan banjir? Hampir semua. So ramai di sini pernah terkesan dengan banjir. Boleh tunjukkan. Dan ini adalah sesuatu yang anda hadapi setiap tahun. Betul? So setiap tahun hadapi banjir. Tapi apa yang kita inginkan adalah pelajar-pelajar, kanak-kanak, anda semua tahu apa yang anda boleh lakukan untuk bersedia dalam menghadapi banjir. Sebagai contoh, beg yang kita ada pada hari ini, beg siaga, kita akan mengajar apa yang anda perlu ada di dalam beg supaya apabila banjir berlaku boleh ambil beg dan ada lengkap apa yang diperlukan, dokumen-dokumen penting dan segala benda lain yang perlu. Dan juga kita harapkan anda semua juga dapat terus sama memberi input dan feedback kepada aktiviti-aktiviti yang dijalankan supaya kita boleh perbaiki, kita boleh kemas ini dan kita boleh menjadikan modul-modul ini satu modul-modul yang lebih efektif kepada anda semua. Boleh bagi feedback nanti? Okey, terima kasih. So bagi pihak UNICEF, kita lihat bencana dan kesan perubahan iklim ini adalah krisis kepada hak kanak-kanak. So anda semua mempunyai hak untuk pendidikan, mempunyai hak untuk pemakanan dan mempunyai hak untuk hidup di dalam alam sekitar yang bersih dan selamat. So kita mahukan anda semua tahu apa yang anda perlu buat dan kita juga mahu kementerian dan juga agensi-agensi lain untuk menjadikan keadaan persekitaran sekolah lebih selamat supaya anda semua lebih selamat ketika datang ke sekolah dan juga lebih selamat apabila berlaku bencana-bencana di luar. So kita sangat kita sambut baik inisiatif Kementerian Pendidikan Malaysia yang mahukan dan mahu fokus lebih kepada keselamatan pelajar. Jadi kita ambil maklum setiap tahun akan ada kesannya tentang banjir. Jadi kita mahu lihat apa yang kita boleh buat supaya kesan-kesan bencana itu kurang dan anda semua tidak terlalu terjejas. So kita harap semua pelajar-pelajar anda semua di sini akan mengambil maklumat dalam semua aktiviti yang akan dijalankan. Anda semua adalah agents of change.
tahu agents of change maksud macam mana? Anda semua boleh membawa perubahan kepada bukan sahaja sekolah tetapi keluarga dan juga masyarakat. Jadi apabila anda tahu maklumat yang penting, anda boleh sampaikan kepada ibu bapa, kepada masyarakat, kepada rakan-rakan juga. So kita harap anda semua ambil banyak maklumat daripada aktiviti hari ini dan berikan dan sampaikan kepada orang-orang yang lain. So saya akhiri dengan satu lagi pantun Cik untuk murid-murid dan sekolah. Ke sekolah membawa harapan, menimba ilmu setiap hari. Didik bencana jadi pedoman untuk masa depan yang baru. Jadi dengan itu saya akhiri ucapan saya dan saya harap anda semua dapat menerima ilmu dengan yang baik. Sekian, terima kasih. Hadirin yang dihormati, majlis ini diteruskan dengan ucapan prasmian. Dengan penuh takzim, majlis menjemput dan mempersilakan Yang Berusaha Encik Muhammad Fakarudin bin Husin, Ketua Penolong Pengarah Unit Pengurusan Kebajikan dan Kesihatan Murid Bahagian Pengurusan Sekolah Harian Kementerian Pendidikan Malaysia, untuk menyampaikan ucapan prasmian dan seterusnya merasmikan program pendidikan pengurangan risiko bencana DRR peringkat negeri Kelantan 2025. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Allahumma salli ala Muhammad, 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 Allahumma salli ala Muhammad. Saya jawab depan Encik Sufian. Pagi cerah burung berhijau, bunga mekar harum semerbak. KPM sentiasa waspada tak pernah leka, agar murid jaga diri elak celaka. Saya rasa cukup lah tu, nak bagi lagi. Yang dihormati Encik Muhammad Zulkifli bin Abu Limpah, KPP, Direktur Pembangunan Murid, Direktur Pengurusan HAN, KPP HRM Murid, Direktur Pembangunan Murid DPN Kelantan, Encik Sufian dan tim ada UNICEF Malaysia, Tuan Guru Besar, rakan-rakan KU daripada JPN Terengganu dan JPN Pahang, rakan-rakan daripada PPD seluruh Kelantan yang hadir, rakan-rakan daripada JPN Kelantan dan seterusnya, pelajar-pelajar yang saya kasihi dan sayangi semua. Alhamdulillah hari ini kita dapat lupa ada seorang lagi sahabat saya masa belajar dulu, Puan Salina Pentilong, guru di SK Watode. Itu sahabat saya masa belajar di USN. Okey, alhamdulillah, syukur kehadrat Ilahi kerana hari ini kita dapat realisasikan satu perkara yang telah dianggap sebagai keutamaan dalam menguruskan bencana di negara. Kalau saya kata Kelantan ke kata okey. Hari ini kita butuh sebab apa yang gapo kita buat ni adalah benda perkara hok jadi perbincangan dah di peringkat kementerian, peringkat bangsa. Okey, di peringkat kebangsaan, ayo ada kata Kelantan. Di peringkat kebangsaan
pendidikan pengurangan risiko bencana. Pendidikan pengurangan risiko bencana ini telah dijadikan salah satu perkara yang utama dalam pengurusan bencana negara. Okey. Kita butuh, kerana dengan kita hari ini ada rakan-rakan strategi, saing-saing rapat KPM Malaysia. Lepas tu kita ada juga daripada yang bagi sumbangan pada kita, Human Bank. Lepas tu kita ada daripada agensi-agensi lain, Bomba, Polis, Askar, Pertanian Awal, Lelang, bersama-sama dalam pengurusan bencana. Okay. Tapi hari ini kita bukan nak kaitan pasal pengurusan bencana. Hari ini kita nak kaitan pasal pendidikan pengurangan risiko bencana. Okay. Nanti lepas ni pelajar-pelajar boleh-boleh akan diberi pendedahan, akan didedahkan dengan apa hak kena buat. Tadi bila Cik Supiah tanya, siapa yang pernah terlibat dengan bencana? Semua akan tanya, dia tengok. Kalau ada tak akan tanya juga diri. Berapa orang tak akan tanya, dia cuba akan tanya, dia tengok. Tak apa jatuh. Okey, tak ada nak tanya, jangan tahu. Okey. Jadi depan ni pelajar-pelajar akan diberi ilmu seperti Supiah ayat tadi, lagu mana sebelum, semasa dan selepas, supaya kita lebih cepat meninggalkan pengalaman buruk masa banjir. Okey. Kebiasaannya benda skala-skala awak buat. Bila banjir, turun main air. Betul? Apa turun main air? Sedap. Sedap ni rasa. Tu ambil air tak? Pemulu. Bukan sedap, seronok. Tapi kalau belajar sedap tu seronok lah. Okey. Tapi kita kena ubah dah. Tak ada dah fikir mari banjir lah, nak main air. Mari banjir nak main air. Tak ada dah fikir gitu tadi. Apa? Dulu air banjir ni dia bersih. Lepas ni air banjir tak bersih dah. Kotor. Percaya betul? Okey. Awak balik ni. Awak balik, awak pergi belakang rumah awak. Dia dekat saluran tarik. Okay, duduk situ fikir menu. Kalau air banjir, hujan lebat, air banjir, air perai, tak dalam rumah tu betul. Kotor betul. Awak fikir, balik ke kaya, tapi jangan duduk setuju. Jauh-jauh sikit tengok, mikir. Lepas tu balik sekolah kaya ni. Balik sekolah kaya, jalan-jalan nak balik tu, tengok ada gok tepi kanan kau gini, berhenti kejap penuh. Oh, kotor nombor ni. Kalau air naik agak agak kotor betul. Air tu boleh cuci je lah. Jadi kita kena elakkan lah. Jangan duduk main. Mari banjir main. Mari banjir main. Mari banjir main. Okey. Jadi apa kita buat ni? Kita nak pergi tahan supaya kita boleh memikir apa nak buat. Gapo kena buat, gapo kena wayak komok, gapo kita kena tahan supaya kita dapat jadi satu masyarakat orang kata boleh bertindak balas secara positif dengan apa yang berlaku. Okey, jadi kalau sudah masuk berita terdepan, seorang pelajar buat todeh tu semasa banjir. Pasti dah. Takkan ni tak ada lagi. Okey. Ada tak? Kalau lepas dari dah lagi. Okey dah apa. Okey. Jadi nanti KCU ada sebagai akan bantu gapo hak nak tahu. Antaranya nanti awak akan tengok benda-benda pasti bencana. Saya nak tanya, banjir bencana, banjir kampung buat tak ada.
bencana? Yo. Kalau kampung buat tak dia tak bencana dengan ni. Banjir kampung kan. Kenapa banjir bulan 12 kita takdirkan sebagai bencana? Sebab banjir bulan 12 dia libat banyak negeri. Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor, Sabah, Sarawak, Melaka, Negeri Sembilan. Dan ianya menyebabkan masyarakat lumpuh. Orang tak boleh nak pergi Noreh, orang tak boleh nak pergi motor buah, orang tak boleh nak pergi Kedah, awak tak boleh nak pergi jalan. Itu sebab tu kita takdirkan dia sebagai bencana, sebab kita perlu banyak tenaga, banyak agensi terlibat untuk pulihkan keadaan. Jerbu bencana ke tak? Jerbu. Siapa boleh angkat tangan? Saya beri hadiah. Tapi hadiah tu paling kita bibit. Siapa tahu jerbu bencana ke tak angkat tangan? Siapa boleh tahu jerbu ni bencana ke tak? Siapa berani angkat tangan? Takkan nak orang rasa panjang. Siapa berani angkat tangan? Gambar bang. Bencana ke tak jerbu? Dok ke yo? Apa kata ni? Kamu apa? Sini. Mana urus dia ambil bil kau. Dari jauh betul kita bilang. Kau bilang? Naik. Nama apa awak? Firdaus. Aiman Firdaus. Aino ke Aiman? Aiman Firdaus. Ya apa dong? Ya. Baik. Minta cucu dia bagi. Dia bagi cucu dia. Ada Aiman. SK Cengulang Kuala Kerai. Orang lain dia memang awak boleh juga ke Fani, tapi tak ada agama atau pengtahan. Ada pelajar-pelajar Allah hari ini dapat beri perhatian, fokus dengan gapo goyang, gapo kena buat. Hati balik peranan awak adalah untuk menyebarkan ayat kuasa saya. Boleh? Jangan main pagi ya, air kotor ayat lagu. Kena je. Maknanya bila banjir, dia jangan keselamatan diri, kena buat ini, kena buat itu. Boleh? Boleh tak? Orang seluruh potongkan sikit. Boleh tak? Cuba dia. Okey. Di pihak sekolah untuk PPD dan juga JPN, kita harap jawatan kuasa 3K di sekolah diperkasakan. Okey. Rakan-rakan PPD, JPN dan usaha 3K sekolah diperkasakan supaya kita dapat mengambil tindakan-tindakan yang perlu. Okey. Kemudian dengan agensi-agensi, tuan-tuan, rakan-rakan PPD, rakan-rakan guru yang hadir, berusaha kena baik. Kena baiknya bomba, kena baiknya polis, kena baiknya ATM, kena baiknya radar. Kena baik sebab apa? Sebab pokok ni lah hak dia tolong kita. Okey? Kepada pelajar-pelajar sekolah, budak-budak hari ni dah jana apa dah jana? Acap kat tanya dah jana. Jana. Jam 5, jam 3, jam 3 ada jam 4. Jam 4 jam 3 ada jam 3. Jam 2 ada jam 2. Jam 1. Jam 1 tak ada. Prasekolah ada prasekolah. Nanti Kelantan ni buat prasekolah. Okey, jadi saya harap pelajar-pelajar awal-awal hari ini boleh beri perhatian macam aktiviti nanti. Kalau tak payah tanya. Dan bukan hanya mari semata-mata nak mari programnya, macam balik tak ingat. Okey, jangan lupa, jangan tak ingat apa kita belajar ini.
Kalau aku lupa mudahnya, jangan makan semua. Tak makan semua kan? Bapak makan semua tak? Belalai makan belalai? Belalai tak makan? Oh, siapa makan belalai kat sana? Hijau. Makan belalai ni kena hijau. Awak tengok, tu yang makan belalai pun semua. Sampai sini, makan belalai. Nama kau? Umar Haji. Umar Haji. Umar mana? Kami bila? Umar biasa pagi. Kalau hari pagi kat mana kalau? Apa palau? Kau pandang benda? Pandang benda. Correct. Baik kau. Kita perasan lagi. Apa kepala ni melepasi kepala. Ketinggian air melepasi kepala. Ayat susah kena translate ke bahasa baru. Dia ambil. Okey, terima kasih Umar. Okey. Soalan lagi sebelum kita habis. Siapa yang tak pandang benda sini angkat tangan? Ada tak pandang benda kau? Awak kat sini tak pandang benda? Tu lagi dah jauh. Tu lagi. Ini dapur tak macam kan? Ini. Rumah mana? Mana? Jadi Topak? Tak ada benda? Ada sungai semua? Ada? Jangan balik kena sungai pula, tak ada benda? Rumah pagi? Kalau air kat mana? Depan palau? Lepas tu rumah ada kau? Ada? Ada? Ada kau kau? Ada? Lepas tu kalau pagi minah ni pusat pemilihan pagi tak? Ekor ada 5 ada? Ekor ada 5? Tahu? Ekor ada 5 ada? Ada? Buka tak? Hello? Baik tau? Dah. Jangan main senang. Kau kena jaga. Kau dah tanya? Ashraf, correct. Okey, terima kasih Ashraf. Okey. Kau mana untuk mana bini? Tak berapa pula. Sorry ya, lagi. Kau mana untuk mana bini? Aku balik kan hidupkan dulu belajar bini dulu. Nak belajar bini, kena ada orang. Kena ada orang tua. Okey, kalau sains-sains tak cukup. Okey, nanti pelajar-pelajar yang hadir akan dapat dia tak ada awak, tak ada intik. Kena pakar tak jaket? Kena pakar lah, dah ada. Mana tahu, sini dah ada intik. Bawah tu, dada ayah awak. Dia lerai dah awak kan? Tak ada juga orang panggil. Okey, jadi untuk masa cuci masa. Guna dia masa untuk cuci masa. Tapi tengoklah awak pakar, adik awak tak ada, berilah ke adik awak. Kalau adik awak lagi bucek kan, tengok. Saya dengan ini merasmikan program pendidikan pengurangan risiko bencana peringkat negeri Kelantan tahun 2025. Semoga ianya jadi asbab dan kepada kita cikgu-cikgu, jadi asbab, jadi taman, jadi orang kata simpanan kita di akhirat kelak. Untuk pelajar-pelajar, jadi ilmu yang bermanfaat untuk digunakan semasa sebelum, semasa dan selepas bencana nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima
kasih diucapkan kepada Yang Berusaha Encik Muhammad Fakhruddin bin Hussein atas ucapan perasmian yang penuh semangat padat dengan mesej tanggungjawab dan kesedaran terhadap kesiapsiagaan bencana di peringkat sekolah. Majlis dengan segala hormatnya menjemput Yang Berusaha Encik Bakri bin Haji Mano, Guru Besar SK Guang Tok bagi mengiringi Yang Berusaha Encik Muhammad Fakhruddin bin Hussein untuk menyampaikan jaket keselamatan dan beg sekolah kepada para peserta yang hadir pada hari ini. Dipersilakan. Keselamatan dan beg sekolah kepada peserta yang hadir. Majlis diteruskan dengan penyampaian cederahati penghargaan kepada tetamu kehormat. Majlis dengan penuh hormat menjemput Yang Berusaha Encik Bakri bin Haji Mano, Guru Besar SK Guang Tok untuk menyampaikan cederahati. Dipersilakan. Dijemput Yang Berusaha Encik Muhammad Fakhruddin bin Hussein, Kementerian Pendidikan Malaysia. Dijemput yang dihormati Encik Ahmad Sufian bin Muhammad Aslam, UNICEF Malaysia. Dijemput Yang Berusaha Encik Muhammad Zulki bin Abu Lifah, Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan. Dijemput Yang Berusaha Puan Rosa Zelina binti Abdullah, Jabatan Negeri Pahang. Dan dijemput Yang Berusaha Puan Intan Mas Ayu binti Ismail, Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berusaha Encik Bakri bin Haji Mano, Guru Besar SK Guang Tok serta para penerima cederahati atas kesudian hadir dan memberiakan majlis pada pagi ini. Majlis dengan segala hormatnya menjemput semua tetamu kehormat, para pegawai, guru besar dan hadirin sekalian untuk bersama-sama pada sesi fotografi sebagai kenangan sempena program pendidikan pengurusan risiko bencana DRA Peringkat Negeri Kelantan 2025. Dipersilakan semua ke tempat yang dah disediakan. Okey, sedia. Urus bencana. Urus bencana. Last one more. Take over. Alright. Urus bencana.
sekali. Hadirin yang dihormati sekalian, majlis akan berhenti rehat selama 30 minit sebelum memulakan aktiviti bagi modul 1 dan aktiviti session yang telah disediakan. Okey, jawab itu boleh pergi membeli di kantin. Nah, tadi awak dah makan dah. Jadi yang mana masih rasa makan boleh pergi membeli di kantin. Jadi 15 minit saja masa dibagi. Saya Cikgu Wan Muhammad Luqman Al-Hakim bin Mustafa dari Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan lah. Saya campur kecik bahasa standard baku dengan bahasa kampung kita mudah sikit sama-sama kita je. Okey, hari ini terima kasihlah kepada semua anak-anak murid yang dapat hadir dalam satu program pendidikan pengurangan risiko bencana DRR, disaster reduction risk reduction peringkat negeri Kelantan. Tahniah adik-adik semua, anak-anak semua bertuah terpilih untuk menyertai. Kita nak mewujudkan satu kesedaran berkenaan dengan penerapan kemahiran dan juga meningkatkan siaga 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sejauh apa? 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau mana ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apa you? Mosin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, Ni kalau mana ni? 3, 4, 5, 6. Okey. Okey, bergerak sekarang. Okey, 6. Sampai lepas tak ada kumpulan pertama yang sampai ke atas dia satu bingo. Bingo dia. Kita mula dari sekarang. Nanti dulu pula. Awak nak nampak mana-mana? Biru. Apa warna biru? Cepat. Merah. Kumpulan tak tahu satu warna merah. Kumpulan tak tahu dua warna biru. Okey, boleh mula. Ada buat okey tu. Bukan awak ke kau tu dua. Kosong. Dua. Mula 1, 2 adalah. Okey. Lima ke? Okey, orang pula. Pak. Bukan lima.
nak jawab Ustaz deh. Ada di tangan saya ni ada 20,000. 20,000 kan. Audi dia harus mana? Yang berwarna pun sama, warnakan dengan lengkap. Bencana apa yang awak tengah colourkan tu Okay, siapa yang dah siap nanti angkat tangan. Saya tengok siapa siap dulu Okay, yang kat depan 5 minit untuk penuhkan jadual tu. Pesan kalau kursi. Kursi. Tapi tak faham boleh angkat tangan. Dia tak faham boleh angkat tangan. Tak faham lagi nak buat apa ya? Okey, perkataan saya bagi kau pilih di mana-mana kata umur dalam jadual awak. 25 perkataan. Yang ada dalam tu penuhkan jadual. Okey, tulis bagi faham jangan awak pergi tak faham tak. Semua mesti penuh kotak. Pilih perkataan penuhkan jadual yang awak dapat. Ya ada 25 kotak. Ada 25 perkataan. Salah.